Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fadliani Syarida binti Muhammad Fazil, merupakan owner Kopi Tangkup. Okay, saya adalah peserta Nadi Mahir Masak Kampung Datuk Seri Hamzah. Program ini sangat bagus, terutamanya bagi saya usahawan kecil, yang mana program adalah percuma tapi pengisian dia penuh manfaat. Mana saya belajar daripada Cikgu Ros cara-cara basic masakan, tips-tips yang sangat baguslah, yang mana membantu saya ketika berada di dapur. Ia juga membantu saya dalam menaikkan saya punya hiasan dalam setiap plating makanan yang saya hidangkan di kedai saya. Dalam banyak-banyak menu yang saya belajar daripada program Mahir Masak Nadi ni, salah satunya adalah roti Korean garlic cheese bun. Okay? Korean garlic cheese bun ni saya mula-mula sebelum masuk kelas ni saya rasakan sangat susah untuk saya hasilkan sebiji macam ni. Tapi hasil daripada kelas yang dianjurkan oleh Nadi, saya berjaya menjual roti ni hampir 100 biji dalam masa 3 minggu sahaja. Oleh itu, sebagai usahawan kecil di pekan yang kecil ni, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Nadi kerana menghasilkan program Mahir Masak ini, yang mana secara percuma tetapi penuh dengan pengisian yang bermanfaat untuk saya sebagai usahawan yang berniaga makanan di kafe. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Nadi Kampung Datuk Seri Hamzah kerana memberi kepercayaan kepada saya dan juga membawa nama kedai saya iaitu Kopi Tangkup. Okey, kedai yang saya terletak di Kemayan Pahang. Siapa yang lalu area sini yang berada berdekatan Bera, bolehlah datang dan singgah. Terima kasih.